business founder to founder advice, anda kena selesa untuk disalah faham, disalah ertikan. Be comfortable to be misunderstood. Sebabkan kita usahawan, entrepreneur, we are wired differently. Kita punya impian, kita punya goals, kita punya cara fikir sangat jauh berbeza daripada kebanyakan orang, especially orang yang terdekat dengan kita punya family ke, kita punya wife ke, husband, yang membuatkan kita akan sentiasa disalah faham. Kita dianggap macam tak faham mereka, tak care pasal mereka, but all we do is to protect and care of them, and they are one of the biggest goal and plan in our mindset, in our target, in our goals. Tapi frekuensi kita tak sama, kita tak vibe, mereka susah nak faham apa yang kita nak capai. And of course, benda ni akan mengambil masa yang bukan sekejap, lama. Ada yang sekejap, Alhamdulillah, and then we have to systemkan kita punya business. Tetapi bagi mereka yang struggle lama tapi masih lagi tak mencapai goal, and then orang sekeliling kita start questioning. First, be comfortable untuk to be misunderstood. Tapi yang kedua, you have to faham juga apa yang you buat tu betul ke tidak. Kena belajar daripada kesilapan, kena belajar daripada kesilapan orang lain, belajar daripada coach, daripada mentor yang boleh bantu and guide you. So itu yang kita kena buat. So kalau you still berada dalam satu tempat yang sama bertahun-tahun, asyik start. You need to do differently lah, okay? So janganlah buat satu benda yang sama setiap hari, setiap bulan, setiap tahun dan mengharapkan hasil yang berbeza. Jadi kalau anda perlukan bantuan untuk saya bantu anda coach and mentor you step by step macam mana nak capai 1 ke 10 juta setahun, jawapannya memang tak lari daripada marketing, and saya adalah orang dalam bahagian marketing 10 tahun sebagai practitioner in marketing, dan saya dah ada satu modul, saya dah ada satu sistem untuk bantu SME yang saya bantu dalam saya punya inner circle program M2M Club. So you can check it out. If it vibes. Tapi back to the advice, kena selesa untuk disalah ertikan, disalah faham. Satu hari nanti insya-Allah mereka akan faham, but in the same time you do you.